10,000 Thai baht. Ini untuk deposit sahaja. Saya baru sampai di Bangkok. Inilah room tour. So inilah suite lah. Dia ada area jemputan tetamu, living room kecil macam ni. Dia ada mini kitchen. Layout dia pelik sikit, tapi okay lah. I prefer bilik besar daripada bilik kecil macam hotel biasa. Ini first time saya tengok sabun Balmain Paris. Bukan sabun je, dia bagi shampoo, body wash, conditioner. Tapi yang best dekat sini ialah sekarang kita berada di sini. Ini kita sekarang. Okay. So yang best ialah kita ada ni. We have this view of the city dari tingkat 52. So we see the whole Bangkok and the river. So cuba you guys teka berapa satu malam di hotel ini. Cuba komen.